Laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia dilaporkan menjadi sasaran serangan cyber pada awal pagi Sabtu, dipercayai dilakukan oleh kumpulan penggodam yang dikenali sebagai Mushrow. Agensi Keselamatan Cyber Negara (NACSA) mengesahkan insiden berkenaan dan memaklumkan bahawa serangan itu turut menjejaskan beberapa laman web agensi kerajaan lain, termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia serta Jabatan Pembangunan Wanita. Menurut NACSA, siasatan awal mendapati insiden itu berpunca daripada kelemahan pada sambungan penyunting kandungan dalam sistem pengurusan kandungan CMS, jomlah, sekaligus membolehkan pihak tidak bertanggungjawab menceroboh sistem berkenaan. Jelas agensi itu, eksploitasi berkenaan memberi akses penuh kepada pelayan web yang terlibat, sekaligus membolehkan penggodam mewujudkan akses belakang secara berterusan. Keadaan itu berpotensi membawa kepada pelbagai risiko keselamatan cyber, termasuk kecurian data, pengubahsuaian kandungan laman web, pergerakan lateral dalam sistem rangkaian, serta pengambilalihan penuh persekitaran hos sekiranya tidak ditangani segera. Sementara itu, KKM telah dimaklumkan mengenai insiden tersebut dan kini sedang melaksanakan langkah-langkah mitigasi yang sewajarnya bagi membendung serta memulihkan keadaan.